Kalau korang jenis yang berlari pace selalu bawah daripada 5, ada beberapa model kasut running di SMT Sport yang sesuai untuk korang pakai. Sebelum saya kongsikan kasut-kasut model apa yang sesuai untuk korang ambil, korang kena follow kita dulu geng. So geng, jom. Antara model yang saya boleh suggestkan kepada korang bawah daripada RM300 iaitu model daripada brand Ortus 8. Itu yang pertama, kita ada model Ortus 8 Hyperglide 3.1. Model Hyperglide 3.1 ni sesuai kalau korang nak buat racing, sesuai kalau korang nak masuk long run dengan korang punya pace bawah daripada 5. Maksudnya kalau korang nak tapau untuk buat speed, memang sangat-sangat saya suggestkan. Model yang kedua pula, kita ada kasut Hyperdrive 3.0. Kasut Ortus 8 Hyperdrive 3.0 ni juga antara yang sesuai kalau korang nak buat racing ataupun korang nak buat speed work. Dengan bentuk model kasut ini, bentuk seperti speed, maksudnya memang fokuskan untuk korang nak buat potong angin supaya bila korang berlari, dia punya pecutan jadi lebih pantas. Kedua-dua model kasut ni menggunakan midsole yang sama, iaitu menggunakan foam semata-mata tapi memberikan korang impulsif punya running dan memberikan korang pecutan yang lebih pantas. So lepas ni tak ada masalah kalau korang nak cari kasut running yang sesuai dengan korang punya pace, yang sesuai kalau korang nak buat racing, yang sesuai kalau korang nak buat speed work. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan kasut-kasut ni, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau membeli secara online.